Syed Saddiq kecewa kes tangguh lagi. Timbalan pendakwa raya sakit tekak. Saya doakan pulih cepat mahkamah. Rayuan pada Khamis menangguhkan prosiding. Rayuan Ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bagi mengetepikan sabitan 4 tuduhan. Berkaitan dana armada yang dihadapinya, penangguhan itu diputuskan. Panel hakim yang dipengerusikan Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim bersama Datuk Asman Abdullah dan Datuk Nurin Badarudin. Berikutan faktor kesihatan timbalan pendakwa raya. Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin, sebolehnya saya mahu habiskan hujahan tapi saya tidak tahu hendak buat macam mana sebab sakit. Katanya, sehubungan itu, panel hakim menangguhkan prosiding seterusnya yang akan bersambung pada 17 April depan. Saya kecewa tapi saya tetap menghormati institusi kehakiman. Saya disiasat dan didakwa sejak 5 tahun lalu. Tetapi tidak pernah sekalipun saya menangguhkan kes terdahulu bekas Menteri Belia dan Sukan. Itu tiba di mahkamah lebih awal iaitu sekitar pukul 10.20 pagi. Selain ahli keluarga dan rakan-rakannya, turut kelihatan ialah pemangku Presiden muda, Amira Aisyah Abdul Aziz dan pelakon bela Astila yang hadir memberi sokongan.